dah. Telok lah. Main touchlight tu. Pegang. Jaga mata jaga. Naja Sumaterana ni, kalau belah kita ni, dia berwarna kuning lah macam ni. Panggil dia golden fish. Kalau dekat belah-belah selatan tempat lain, dia colour dia hitam relik. So kalau yang dekat sini, kita tengok dia, senang lah kita nak bezakan dia dengan ulat telur senduk. Ulat telur senduk kan, yang warna hitam tu kan. So ulat telur senduk, belakang dia tu, dia ada O lah. Dia ada gambar O kat belakang dia tu, macam ulat telur senduk ni. Kalau belah kita, dia berwarna kuning sahaja. Kuning kadang-kadang ada juga yang berwarna kelabu. Kalau belah lain tu payah sikit nak bezakan dia sebab dia berwarna hitam juga sama macam ulat telur senduk. So ulat ni dia berbisa dan dia boleh menyembur. Kita panggil dia telur sembur. Sekarang tengok dia macam ni. Dia boleh menyembur. Ada di bawah. Jangkauan semut dia tu, jarak dia tu boleh pergi agak jauh. Selalunya dia akan cuba untuk target kepala ataupun mata kita. So itu je lah review untuk Naja Sumaterana ataupun spitting cobra, ulat senduk-senduk ataupun ular naga bora. Itu pun dah kontot. Ekor ni aku tak tahu kenapa. Rasanya kontot ni dah lama ni. Bukan kontot baru ni. Ni kontot lama. Okey, itu saja video untuk hari ni. Bye-bye. Assalamualaikum.